Untuk yang ada akaun tabung haji, korang tahu tak ada satu manfaat ni? Ramai sebenarnya tak perasan. Okay, dengan tabung haji, korang boleh dapat perlindungan dari 12,000 hingga 96,000 jika berlaku kematian atau hilang upaya kekal. Skim perlindungan ni kita panggil TH Khairat. Dengan TH Khairat ni, jika korang daftar satu sijil, korang layak untuk dapat 12,000 jika berlaku kematian atau hilang upaya kekal. Korang boleh daftar hingga 4 sijil. Jadi manfaat maksimum boleh dapat sampai 48,000. Dan lagi satu, kalau kematian atau hilang upaya kekal ni berlaku ketika korang menunaikan haji, manfaat dia terus berganda. Jadi dari satu sijil, 12,000 menjadi 24,000. Kalau ada 4 sijil, 48,000 jadi 96,000. Yang paling menarik, untuk daftar sijil bawah TH Khairat ni, murah sangat. RM28 je setahun untuk satu sijil. Bukan sebulan ya, setahun. Nak daftar pun senang. Boleh daftar online je melalui apps TH Ijari. Murah dan senang kan? Jadi yang mana belum daftar dan lagi-lagi yang pergi haji tahun ni, bolehlah daftar siap-siap TH Khairat ni.